hari ni kita ada kita punya kakak. Tak tahulah kakak ke adik, kita panggil kakak lah sebagai tanda hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana kak kita yang cantik? Dari mana kita? Daripada mana? Daripada Puchong. Okey, datang sini semata-mata makan ke atau ada tujuan lain? Makan je. Makan aja. Okey, hari ni kita ada apa? Kita review sikit. Memang nak cari nasi budu ni lah. Nasi budu ni, tahu daripada mana nasi budu ni? Kat Facebook ada. Dekat Facebook ada. Okey, ni jaga kesihatan ke? Ada kes. Alhamdulillah. Okey, lepas ni nak pergi mana ni? Pendek tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Ya akan pergi Bangi Wonderland ada dekat sini. Baik. Okey, so far macam mana makanan? Dia punya ni set dia satisfaction lah. Banyak ni. Okey. Kita ada timun. Kalau di Pantai Timur dipanggil timun cino. Cino. Timun cino timikai. Ini timun batai. Kan. Okey, kita ada pegaga, kita ada telur rebus biji belah dua, kita ada ikan seko. Kemudian kita ada budu dia. Okey. Nanti saya ada edit video ni nak ambil dekat mana? Saya ada edit, saya akan upload video ni. Nanti nak ambil dekat mana kenangan ni? Dekat Facebook saya upload, dekat TikTok saya upload, dekat YouTube pun saya upload. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Allah Karim.